Selamat pagi semua. So hari ni kita pagi ni macam biasa awal kita sewa basikal elektrik. So let's go. Jalan-jalan. Ni kita pusing-pusing lah sementara nak check out call 12 lagi. Sejuk weh. Kan panas ni. Ni Umi dengan Aidin nak pergi sekolah pagi-pagi. Umi dengan Aidin pergi sekolah pagi-pagi. Mandak boleh jumpa mandak. Ini dari shipping. Ya, thank you, bye. Kena Tinggi. Panjang. Nampak. Dah kayu ni tak. Ni akan pecah. Pulangnya. Lah. Buat ada orang tengah cuci. Oh. Kat orang ni juga kat ujung. Kat ujung tak ada banyak polis. Akan datang ada kan kat belakang ada. Nak berapa? Dia tak ada kun ke? Ibu cakap Inggeris apa? Dia boleh cakap sikit-sikit lah. Oh, makan betul tadi. Mak aku tu. Ha? Pergi stesen kereta api. So, hari ni kita nak bergerak pergi ke Lijiang. Hari yang ditunggu-tunggu. Oh, penat lah naik motor. Let's go. Lagi dia orang keluar tu. Masuk beg kau dah. Ni sikit. Ada mak ada buat DNF. Ini di Hello, Assalamualaikum. Okay, kita dah sampai setelah 4 jam perjalanan dekat Kunming pergi Lijiang. Tengok sini orang ramai. Tapi pun nak BTS saja lagi. Mesin kiri kat mana? Leo. Bapak ni. baca doa ke? Sangat Instagramable.